Ini ada pentadbir kan. Sila bangun sikit nak tengok kat mana duduk pentadbir daerah. Sebab ucapan saya ni nak tuju khas kepada pentadbir. Dengar baik-baik. Kita ingin menegaskan pentadbir tanah di semua peringkat wajib menjadi benteng hadapan, bukan boneka yang diperalatkan. Jangan sekali-kali berkompromi dalam hal yang melibatkan kedaulatan undang-undang negeri. Jangan terpedaya dengan naratif kononnya pencerobohan itu atas nama kebajikan atau perjuangan rakyat. Undang-undang tidak boleh dipilih-pilih untuk dikecualikan mengikut siapa yang bercakap paling lantang atau siapa yang berani menekan atau yang paling banyak menghulur. Pentadbir tanah